Assalamualaikum, nama saya Rubiah dari Ipoh Perak. Saya sekarang ni mengidap kanser payudara selama setahun. Saya dah buat rawatan di hospital. Dah buat mamogram, CT scan, tapi masih lagi rasa sakit lagi kan. Payudara saya tu berdenyut. Tapi bila adalah baginya obat tahan sakit, tapi selepas obat habis tu dia sakit balik. Malam saya tak boleh nak tidur. Rasa tak tidur, rasa ni lah badan tak sihat kan. Jadi adalah demam. Bila petang saya demam. Siang dia tak demam, petang je mesti saya demam. Jadi saya ada pula orang kenalkan saya dengan Nutrika. Jadi saya pun bincang-bincang dengan anak. Habis saya ambil lah Nutrika tu. Saya makan Nutrika tu. Ada perbezaannya, ada kurang kan. Tak adalah saya rasa sakit-sakit lagi. Saya boleh buat kerja di rumah. Macam orang tak sakit tu lah. Masak lah, menyapu lah, semua saya boleh buat kan. Sebelum tu memang saya tak boleh buat kerja. Rasa nak tidur je. Macam badan tak tenaga kan, lemah je. Jadi selepas minum Nutrika tu saya sihat kan. Saya makan tu masa tu 2 minggu. 2 minggu memang dah ada kesannya kan. Saya pun terkejut lah kan. Dah pasal dah tak ada sakit-sakit lagi. Jadi saya teruskan lah saya gunakan Nutrika ni sampai sekarang. Saya rasa memang Nutrika memang bagus lah pada orang yang sakit-sakit kanser ni kan. Jadi saya gunakan Nutrika tu. Saya minumlah sehari 2 kali, pagi dengan malam saya gunakan Nutrika tu.